Molek tak ada orang kata ambil. Ini aku nak minum air ni. Titik. Sini clear molek. Tak ada orang ni tepi rok ni. Macam ingat aku tak siapa. Ayah dah. Roti wadah. Bismillah. Dah gai. Sekong sedap nampak jadi geng plastik teh. Awak apa sini? Saya nak tanya awak ni. Awak apa sini? Awak puasa ke dak ni? Wah, puasa lah sedap atau tak puasa. Saya beli air ni untuk nak buka puasa kat air. Kepala otakmu. Pukul 1 mu nak buka puasa ke apa? Mari ke aku pergi tepi. Kali, puasa ni bukan setakat pasal lapar je. Tapi, ni lah latihan untuk sabar. Awak nak tipu orang tak apa. Tapi lah ni, masalahnya awak tipu diri sendiri. Allah, awak tak faham. Lo ni kan cuaca panas. Saya tak dahaga tekuk lah. Semua orang pun dahaga. Tapi semua orang boleh tahan. Awak ingat mak ayah awak kerja tu tak nak ke? Tapi seia tetap je puasa. Saya tak fikir pun siapa gitu. Okey, saya janji saya akan tahan puasa untuk hari ni. Kalau saya kalah juga, siapa raya awak akan bobes saya. Tak habis orang kata. Tu memang dekat saya. Allahu Akbar. Awak, saya rasa first time boleh rasa hari ni. Boleh tahan puasa dalam masa 1 hari. Lama tak rasa puasa. Sebab kalau saya tak je puasa, mesti saya tahu. Kenapa sedap tu bila kita boleh buka puasa pada waktu dia. Hari ni saya bukan gas super hitam. Hari ni saya gas sabar. Sebab awak lah saya boleh puasa penuh hari ni. Esok, awak dah ada pula ke saya tak puasa pula. Orang bel tu ya kita makan lah. Tapi roti dengan air lah ada. Tak nak air? Kita makan ni dulu. Lepas ni kita pergi makan kedai lah. Boleh. Ni ambil air, saya makan roti dulu.